Kenapa jurang antara orang kaya dengan orang miskin ni nampak makin besar? Adakah sebab cara kita berfikir ataupun sistem tu sendiri yang dah tetapkan nasib kita? Hari ni kita akan bongkar dua jawapan yang sangat berbeza untuk soalan ni. Dua cara fikir yang membentuk dunia kewangan kita. Kita mulakan dengan petikan terkenal daripada Rich Dad Poor Dad ni. Inilah teras idea pertama kita. Jadi kaya bukan soal kerja lebih kuat, tapi soal berfikir dengan cara yang berbeza. Maksudnya, orang kaya bukan sekadar main game tu dengan lebih baik, tapi mereka main game yang lain terus. So, persoalan utamanya sekarang, adakah kekayaan ni cuma hasil pilihan peribadi semata-mata atau adakah ia lebih ditentukan oleh sistem di mana kita dibesarkan? Pertembungan antara pilihan individu dan struktur masyarakat inilah yang akan kita terokai. Untuk faham pandangan ni, kita kena tengok pengalaman Robert Kiyosaki sendiri. Dia ada dua ayah dengan falsafah kewangan yang sangat berbeza yang dia panggil ayah kaya dan ayah miskin. Perbezaannya memang ketara kan? Ayah miskin, dia seorang guru PhD yang berpendidikan tinggi, tapi sentiasa sesak pasal duit dan nasihatnya cari kerja yang stabil. Ayah kaya dia pula yang tak habis sekolah menengah pun jadi usahawan berjaya. Nasihat dia, jangan kerja untuk duit, tapi buat duit kerja untuk kau. Dua pandangan dunia yang langsung tak sama. Jadi, apa sebenarnya pengajaran utama daripada ayah kaya ni? Jom kita selami prinsip-prinsip terasnya. Konsep yang paling penting sekali ialah perbezaan antara aset dan liability. Senang cerita, aset bagi duit masuk poket macam rumah sewa atau saham yang bagi dividen. Liability pula tarik duit keluar. Contohnya pinjaman kereta atau hutang kad kredit. Faham beza dua benda ni adalah asas untuk segala-galanya. Okey, ini yang membawa kita kepada dua jalan yang berbeza. Kebanyakan orang fokus pada pendapatan, gaji bulanan. Mereka terperangkap dalam kitaran kerja untuk dapat gaji, lepas tu guna gaji tu untuk bayar liability. Orang kaya pula, sebaliknya, fokus pada aset. Mereka tumpukan usaha untuk beli aset yang boleh jana pendapatan. Pendapatan ni kemudiannya diguna untuk beli lebih banyak aset dan kitaran ni berterusan sampai mereka jadi kaya. Malah, rumah yang kita duduk pun, menurut Kiyosaki, selalunya adalah liability, bukan aset, sebab ia keluarkan duit dari poket kita setiap bulan. Plan tindakan ayah kaya ni ada 3 langkah utama. Pertama, keluar dari perlumbaan tikus, iaitu kitaran kerja semata-mata untuk bayar bil. Kedua, mula bina aset yang boleh buat duit untuk anda, walaupun masa anda tengah tidur. Dan yang ketiga ni, mungkin yang paling orang tak sangka. Bekerja untuk belajar, bukan semata-mata untuk dapat gaji. Pilih kerja yang boleh ajar anda kemahiran penting, sebab kemahiran itulah aset sebenar yang akan membina kekayaan dalam jangka masa panjang. Petikan ni, memang ringkaskan semuanya. Ia tentang peralihan cara fikir, daripada jadi pekerja dalam sistem kepada jadi pemilik sistem itu sendiri. Kerangka ayah kaya ni nampak macam mudah kan? Tapi ia timbulkan satu soalan yang agak pedih. Kalau nak jadi kaya ni semudah itu, kenapa kemiskinan sangat susah nak dibasmi? Kenapa ramai sangat orang yang terus terperangkap dalam kitaran yang sama, generasi demi generasi? Inilah yang membawa kita kepada pandangan kedua yang berakar umbi dalam kajian akademik. Pandangan ini kata masalahnya bukan pada cara kita berfikir, tapi pada struktur masyarakat itu sendiri. Cuba hadamkan kenyataan yang agak memeritkan ni, yang dijumpai dalam sebuah buku teks sekolah menengah. Idea yang nasib kewangan kita ni sebahagian besarnya dah ditentukan sejak lahir, secara langsung mencabar keseluruhan konsep American Dream atau impian kejayaan. Dan pandangan ni bukan sekadar pendapat kosong tau. Ia disokong oleh penyelidikan macam disertasi tahun 2016 oleh Tracy Stevenson Olson ni. Kajian beliau melihat bagaimana sistem kelas sosial di Amerika Syarikat mewujudkan ketidaksamaan sejak lahir lagi, sekaligus mencabar idea yang semua orang bermula dari garisan permulaan yang sama. Jadi, apa yang kajian ini tunjukkan? Ia melukis gambaran American Dream sebagai satu mitos yang mengelirukan. Daripada tangga peluang yang boleh dipanjat semua orang, sistem kelas sosial digambarkan lebih macam sistem kasta yang tegar, di mana pergerakan ke atas tu sangat-sangat susah. Menurut pandangan ni, halangan sistemik, bukannya cara fikir individu, adalah penentu utama kejayaan kewangan. Dan salah satu tempat di mana kita nampak halangan-halangan ni dengan paling jelas adalah di dalam bilik darjah. Jom kita tengok macam mana sekolah boleh mengukuhkan lagi jurang perbezaan dalam masyarakat. Kajian ni tunjukkan yang sekolah selalunya beroperasi ikut satu set nilai kelas pertengahan yang tak disebut secara terang-terangan. Peraturan tak bertulis tentang tingkah laku dan jangkaan yang betul ni boleh
tanpa sengaja mewujudkan halangan untuk pelajar yang datang dari latar belakang ekonomi atau budaya yang berbeza. Benda ni boleh jadi dalam cara yang kita tak perasan, tapi kesannya besar. Contohnya, guru mungkin tanpa sengaja anggap ibu bapa berpendapatan rendah ni tak ambil peduli, tanpa sedar halangan macam jadual kerja mereka yang tak menentu. Mereka mungkin secara tak sedar merendahkan jangkaan akademik untuk pelajar miskin atau tafsir tingkah laku mereka dengan cara berbeza. Lama-kelamaan, kecenderungan kecil ni, kurang pujian, lebih kritikan, boleh terkumpul dan memberi kesan yang sangat mendalam. Baiklah, kita dah tengok dua pandangan yang sangat-sangat berbeza. Satu tentang kuasa individu dan satu lagi tentang kuasa sistem. Jom kita letakkan kedua-duanya bersebelahan. Jadi, di sinilah kita nampak dua dunia ni bertembung. Di satu pihak, kita ada falsafah ayah kaya yang fokus pada pilihan pribadi, cipta peluang, bekerja untuk belajar dan guna minda sebagai aset terhebat. Di pihak lain pula, kita ada pandangan sistemik yang fokus pada keadaan sekeliling. American Dream tu cuma mitos, halangan struktur yang tentukan nasib dan modal sosial, yakni siapa yang anda kenal selalunya lebih penting daripada apa yang anda tahu. Semua ini membawa kita kembali kepada soalan utama, tapi dengan pemahaman yang lebih mendalam. Di manakah kebenarannya? Adakah ia sepenuhnya tentang strategi peribadi yang kita gunakan, macam yang Kiyosaki cadangkan? Atau adakah kita sebenarnya bermain dalam satu permainan yang peraturannya dah siap-siap ditulis untuk menangkan sesetengah pihak berbanding yang lain? Itulah persoalan yang kami tinggalkan untuk anda renungkan.